Assalamualaikum dan salam bahagia. Saya Munawar menemani anda selama 1 jam untuk kita melihat Prabajet 2016. Ini merupakan detik-detik terakhir sebelum pembentangannya, bakal kita saksikan secara langsung, juga dibawakan oleh RTM besok menjelang petang selepas Jumaat. Pastinya tarikh dan waktu yang sama-sama kita nantikan. Sejak beberapa hari yang lalu telah pun kami bawakan polemik perbincangan berkait dengan Prabajet ini, dan masing-masing rakyat dalam pelbagai lapisan serta sektor industri yang diwakili semuanya telah pun menyuarakan pandangan dan juga harapan masing-masing berkait dengan bajet yang bakal dibentangkan. Dan pembentangan bajet pada hari ini ataupun besok yang akan kita saksikan bersama harus kita fahami dengan latar belakang senario ekonomi semasa yang begitu mencabar, dengan kedudukan harga komoditi yang merudum khususnya dalam konteks petroleum, dan perkembangan mutakhir yang telah pun juga kami laporkan sewaktu dalam berita tadi, melihatkan bagaimana dalam tempoh yang jam-jam yang berwaki ini sebelum pembentangan bajet besok, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah pun meninjau persiapan terakhir sebelum naskah ataupun teks ucapan yang akan dibawakan dan dibacakan di dalam sidang parlimen yang akan berlangsung. Ini adalah merupakan pembentangan bajet yang ke-8 bakal dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak yang juga merupakan Menteri Keuangan. Dan dalam persiapan terakhir ini pastinya semua elemen yang bakal diketengahkan dalam bajet pada kali ini telah pun mengambil kira senario yang disifatkan sebagai antara kedudukan ekonomi yang mencabar semasa ini. Dan kesemua itu adalah merupakan langkah-langkah fundamental untuk kita memperkukuh kedudukan Malaysia, memastikan daya saing tanpa kita menafikan persaingan dalam konteks serantau yang sedang dihadapi oleh negara kita. Dan kesemua ini bakal kita ratah, kita lihat secara mendalam di dalam pembentangan bajet, dan juga malam besok bersama analisis yang kami bawakan juga secara langsung. Saya dan Suhaimi akan menemani anda. Malam ini saya keseorangan, Suhaimi dibenarkan berehat, dan juga teman-teman yang lain pastinya di TV1 dan TV2 akan kami bawakan pembentangan bajet ini nanti. Pastinya ramai yang nantikan, masing-masing ingin melihat apakah kedudukan bajet ini dan bagaimanakah kepentingan mereka diwakili ataupun dizahirkan dengan dasar-dasar kewangan yang bakal kita dengar besok, insya-Allah. 2 panel kami bawakan pada malam ini untuk melihat prabajet dan expectation ataupun jangkaan harapan rakyat dengan pembentangan yang bakal kita saksikan besok. Pertama, Datuk Dr. Kamarul Rashidan Haji Saleh, Presiden Kelab Usahawan dan Profesional Malaysia, MyPEC, juga seorang teman. Datuk, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk dah ada gambarannya, senyum lebar lain macam sikit. Saya rasakan bahawa bajet 2016 kali ini adalah satu bajet yang menarik, yang akan melibatkan perbelanjaan yang besar. Kenapa menarik? Kerana saya yakin terdapat pelbagai insentif dan subsidi akan diberikan sebagai usaha untuk merancangkan pembangunan ekonomi kita sekarang, memandangkan persekitaran antarabangsa yang semakin mencabar, seperti mana yang saya katakan tadi, berlaku persaingan yang rumit dan runcing di antara setiap negara, maka pengukuhan daripada segi domestik itu sangat penting. Ya. Datuk yakin akan ada lebih banyak insentif dalam keadaan negara kita sedang terbeban dengan pendapatan yang menyusut disebabkan oleh harga komoditi dan juga ringgit yang merudum? Saya fikir insentif itu akan dipertingkatkan kerana insentif itu akan melipat gandakan lagi pulangan ataupun hasil kepada negara di kemudian hari. Maksudnya itu satu pelaburan dalam bentuk insentif, dengan harapan supaya pulangan yang diperoleh selepas itu dimaksimalkan. Datuk ada preview terhadap setengah sektor, pastinya setidak-tidaknya perumahan. Ada. Itu simpan, Datuk. Sekejap lagi kita akan ulas dengan berlanjut. Di hujung sana, Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan, Universiti Malaysia Sarawak. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami terbangkan jauh. Dahulu kita berbincang tentang tema lain, hari ini tentang bajet. Dan dimensi sudut pandang Sabah Sarawak pastinya penting kerana itu dianggap sebagai zon pertumbuhan yang harus terus dirangsang. Alhamdulillah, terima kasih kepada Said kerana menjemput saya jauh dari bumi Kenyalang. Sebagai seorang anak Sarawak, bajet tahun 2006 untuk tahun 2016 amat bermakna kepada kita, terutama sekali menjelang apa yang akan berlaku di negeri kita pada tahun akan datang. Dan saya merasakan bahawa bajet 2016 ini selain membawa makna kepada penduduk Sarawak, saya juga merasakan ia sudah tentu membawa makna kepada seluruh masyarakat rakyat Malaysia yang majbuk ni. Dalam ucapan ataupun gambaran awal yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga Menteri Keuangan, beliau sudah pun memberi sedikit indikasi bahawa
senario ekonomi kita berbeza ya dengan cabaran-cabaran semasa, diberikan gambaran bahawa kita tidak akan sentiasa mampu untuk memberikan insentif-insentif. Begitu juga digambarkan menjelang 2020 diyakini barulah bajet berimbang. Berarti besok juga ia akan menjadi satu bajet yang sifatnya defisit. Dengan latar belakang yang disebutkan di peringkat awal tadi, itu kepada setengah pihak menggambarkan bahawa ia mungkin bukan menjadi satu pembentangan yang serosy, semeriah sebelumnya. Agak berbeza dengan apa harapan yang Datuk Kamarul sebutkan tadi itu. Bagaimana pandangan Datuk? Saya nyatakan sedemikian kerana ini adalah bajet yang pertama dibentangkan di bawah rancangan Malaysia ke-11. Dan kebetulan dalam keadaan ekonomi semasa sekarang ini, kita menghadapi cabaran daripada segi persediaan ekonomi kita, terutama daripada segi harga minyak yang menurun. Malah hari ini peningkatan nilai mata wang asing, $1 bersama dengan RM4.29. Dan selain daripada pasaran komoditi kita juga menghadapi cabaran daripada segi penurunan harga dan permintaan. Jadi ini bermakna kerajaan perlu bersedia untuk memfokus dan melabur lebih banyak kepada pasaran domestik. Dan untuk membangunkan pasaran domestik ini bermakna pelaburan yang besar perlu diperhebatkan. Disebabkan kerana pelaburan asing semakin berkurangan dalam negara kerana faktor-faktor yang disebutkan tadi. Oleh itu, kalau kita nak menambah pelaburan dalam bidang domestik ini, maka kerajaan perlu memikirkan bagaimanakah untuk menggalakkan pelaburan domestik ini. Dan antara galak-galakan boleh diambil kira ialah seperti memberikan pengecualian cukai dan juga pelbagai insentif untuk merancakkan lagi pertumbuhan domestik. Selain daripada itu juga, kerajaan mungkin merangka untuk memberikan pulangan daripada kutipan GST, kerana saya difahamkan kutipan GST bagi suku pertama, 3 bulan pertama, kita menjangkau 76 bilion berbanding dengan kutipan melalui SST dalam 41 bilion. Jadi ini bermakna kalau kita lihat daripada segi kutipan GST yang banyak ini, maka dia memberikan flexibility kepada kerajaan menggunakan kutipan daripada GST ini untuk pelaburan bagi domestik dan juga untuk pulangan kepada rakyat tempatan, khususnya yang berpendapatan rendah. Kerana kita dapat lihat sekarang ni rakyat menghadapi masalah, terdapat setengah-setengah syarikat ataupun korporat yang terpaksa mengambil pendekatan untuk membuang pekerja mereka, ya, disebabkan kerana kedudukan ekonomi yang suram, dan terutamanya dalam bidang ataupun dalam sektor oil and gas ataupun petroleum. Jadi ini bermakna mau tidak mau kepentingan mereka juga perlu dijaga. Safety net kena dilebarkan bagi memastikan apabila mereka menghadapi keadaan di mana ketiadaan lagi tempat untuk mereka bekerja, maka ada pilihan lain yang diberikan kepada mereka untuk meneruskan kehidupan ini. Jadi saya fikir berdasarkan daripada rekod kutipan GST yang bertambah berbanding dengan SST, dan selain daripada untuk menggalakkan pelaburan domestik dalaman sebagai menyokong rancangan Malaysia ke-11, maka saya fikir kerajaan akan memperkenalkan lebih banyak insentif ke arah situ. Ada soalan susulan seketika nanti, tetapi Dr. Muhammad sebagai seorang ekonomis, apabila melihat saban tahun pembentangan bajet untuk besok pembentangannya, apakah sektor-sektor suluhan utama yang doktor sendiri secara peribadi menanti-nantikan dengan latar belakang cabaran ekonomi yang kita hadapi hari ini? Sektor manakah yang akan menangkap imajinasi doktor? Sebagai seorang tak juga pakar lah ekonomi ini, adalah sikit-sikit belajar, saya merasakan sebagai, kita lihat bajet 2016 ini adalah bajet pertama pada tahun untuk pelaksanaan RMK ke-11, dan juga merupakan tahun 2015 ni tahun terakhir terlaksananya RMK 10. Maknanya kita sekarang ni melonjak ke arah untuk mencapai ke arah negara berstatus industri, iaitu tahun 2020. Untuk mencapai itu, saya memang setuju dengan Datuk tadi yang mengatakan bahawa perlunya domestic driven ekonomi ataupun ekonomi yang dijana melalui domestik, ekonomi domestik. Saya juga percaya bahawa sebagai sebuah negara yang tak mencapai status sebuah negara maju, kita harus menekankan ekspor.
iaitu dari segi pembangunan ekspor kita melalui servis dan perkhidmatan dan barang-barangan yang berteknologi tinggi. Jadi saya untuk menyahut soalan Tuan Syed tadi, saya merasakan bahawa sektor yang dikenan yang saya rasa perlu mendapat perhatian adalah SME. Kerana dari sebuah negara sebelum membangun, SME lah ataupun pengusaha kecil dan sederhana, mereka lah merupakan orang kata apa, catalyst ataupun pemangkin pertumbuhan ekonomi mencapai sebuah negara maju seperti Korea Selatan. So saya merasakan di samping insentif-insentif yang Datuk telah sebutkan untuk menjanakan ekonomi domestik, kita juga merasakan bahawa perlunya ada insentif-insentif untuk sektor SME ini. Kerana ia dipercayai boleh memberi peluang kepada kemasukan barang-barang kita ke negara luar. Kalau ada satu perjanjian economic pact ada satu peluang di mana bajet 2016 ini dengan lebih peruntukan kepada sektor ini boleh dijadikan orang kata apa, satu lonjakan kepada hasrat untuk mencapai sebuah negara yang maju. Ya, menarik kerana doktor menyebut perbandingan dengan Korea misalnya. Kita melihat dari segi peratusan, ya, Korea telah berjaya, sumbangan SME-nya lebih besar berbanding kita. Betul. Doktor menyebutkan tadi bahawa perlu diberikan penegasan kepada SME untuk melonjakkan ekonomi negara kepada negara berpendapatan tinggi. Cuma dalam pengalaman kita sejak beberapa tahun, bahkan beberapa di dalam bajet yang lalu disebutkan bahawa Malaysia harus menjadi entrepreneurial nation. Yes, correct. Negara keusahawanan. Yes, ya. betul. Banyak soalan berkait dengan ini. Sepanjang pengalaman tahun lalu dengan tema yang sebesar itu, entrepreneurial nation, bolehkah doktor tunjukkan saya di manakah insentif ataupun inisiatif yang besar-besaran, kerana kita masih melihat sumbangan SME di Malaysia sangat kecil berbanding GLC. Kita punya jumlah GLC yang banyak. Betul. Dan di dalam pecahan nisbah syarikat-syarikat besar berbanding SME, ya. sumbangan SME kepada memajukan teknologi masih jauh sangat kecil. Betul. Berbanding negara Korea. Itu dalam keadaan kita sudah menjenamakan entrepreneurial nation. Jadi untuk tahun ini, kalau masih penegasannya adalah entrepreneurial nation, untuk tahun depan, apa yang harus diubah? Benar, SME penting, tapi kelihatannya sangat dragging begitu kan, tak terzahir SME itu sebagai penyumbang teknologi. Saya setuju dengan Tuan Syed. Saya memang setuju. Tapi kita harus memberi ruang. Kita tak boleh mengharapkan dengan sekadar setahun, 2 tahun kita akan menghasilkan usahawan-usahawan bertaraf dunia. Korea tidak bermula dengan setahun, 2 tahun. Korea Selatan bermula semenjak dulu sebelum kita lagi. Negara China contohnya, selepas membuka kepada ekonomi negara luar, baru kita dapat melihat dia menyelah. Jadi Malaysia ni, kalau kita lihat transformasi ke arah entrepreneurial nation adalah merupakan satu langkah yang saya rasa harus dipuji, kerana ia akan menggerakkan kita ke arah negara membangun. Kalau Tuan Syed sendiri, saya rasa Tuan Syed selalu pergi luar negara sendiri melihat pembangunan di kalangan masyarakat di luar negara, kita lihat rakyat mereka memang very entrepreneur. Dengan hasrat untuk menjadi seorang entrepreneur yang ataupun usahawan yang berjaya itu, dia dapat melahirkan inovasi secara natural. Jadi kita lihat dari segi polisi di Institut Pengajian Tinggi di mana saya mencari sesuap nasi, kita melihat bahawa dasar Kementerian Pendidikan Malaysia menggalakkan graduan-graduan untuk melibatkan diri dalam keusahawanan di peringkat awal lagi. Di peringkat kemasukan, mereka digalak menyertai klub-klub keusahawanan dengan harapan melahirkan usahawan selepas mereka bergraduat. Tidak perlu dia dulu ada konsep di mana graduan bukannya jadi pekerja, gaji, tapi graduan memberi peluang untuk mencipta pekerjaan. Itulah ke arah. Tapi saya merasakan masa kita kena bagi. Jadi entrepreneurship ini atau keusahawanan ini bukannya lahir dari setiap individu. Ia adalah
melalui proses. So jadi adalah amat terlalu awal kalau Tuan Syed mempersoalkan tentang kejayaan usaha kerajaan untuk menggunakan platform keusahawanan untuk memajukan negara kita. Saya tidak mempersoalkan. Saya soalkan tadi bagaimana ia harus dibezakan dengan langkah tahun lalu. Okey. Kerana saya tahu ini building blocks tahun pertama entrepreneurial nation. Apakah kita sudah dapat melihat kesan pelaksanaannya tahun lalu? Itu yang saya persoalkan. Kalau perlu dibaik pulih, dipertambah baik, bagaimana? Okey. Boleh saya sambung sikit? Saya merasakan memang betul cara penambahbaikannya lah perlu ditambah baiki. Kita lihat apa yang telah berlaku dan contohnya antara cara untuk meningkatkan adalah melalui insentif. Insentif yang boleh diberikan kepada mereka ini terutama sekali dari segi grant-grant untuk menggalakkan inovasi dan penggunaan teknologi dalam aktiviti perniagaan mereka. Itulah yang saya rasa sekarang kurang tetapi harus diperlihatkan untuk kalau boleh rancangan bajet tahun 2016 di mana saya merasakan bahawa saya telah membuat sedikit kajian, saya mendapati bahawa peruntukan besar kepada pembangunan, development daripada itu. Tapi saya masih merasakan sektor itu masih perlu diperhalusi. Semakin banyak soalan yang ingin saya cungkil bersama dua panel, Datuk Dr. Kamarul Rashdan dan juga Dr. Muhammad Abdullah Zaidil. Teruskan kesetiaan anda. Kita akan tanya soalan panas. Okey, kita bersama Datuk Dr. Kamarul Rashdan dan Haji Saleh dan juga Dr. Muhammad Abdullah Zaidil. Pusingan awal telah pun kita diyakinkan oleh Datuk Dr. Kamarul tentang bagaimana kutipan GST itu akan memberikan rangsangan dengan insentif yang terus diperkenalkan, diperkasakan untuk pusingan 2016 nanti, dan juga Dr. Muhammad telah membicarakan tentang kedudukan entrepreneurial nation ataupun negara keusahawanan sebagai suatu penjenamaan atau agenda besar untuk memastikan negara kita menyediakan guna tenaga dan juga peluang pekerjaan yang banyak. Saya kembali kepada apa yang Datuk Dr. Kamarul sebutkan tadi soal kutipan suku pertama 7 juta berbanding SST dahulu 4 juta. Bererti kita boleh menjangkakan dalam 2016 ke depan setiap sukuan tahun itu mungkin memberikan sekitar 30% ke 40% lebihan. Tetapi kita juga harus memahami bahawa bajet tahun 2015 diletakkan dengan revenue stream unjuran RM100 satu barrel, satu tong minyak. Sedangkan kita berada di kedudukan bawah $50 untuk tempoh yang agak lama. Jadi sebenarnya defisit itu secara harian dikalikan dengan jumlah barrel sehari yang dikeluarkan, bererti ia telah meleset hampir 50%. Adakah kutipan GST bagi setiap sukuan tahun seperti yang Datuk gambarkan itu tadi cukup untuk menampung, kerana tidakkah ia hanya akan offset kekurangan itu? Jadi di mana insentif-insentif baru itu nak mendapatkan dana? Apa pandangan Datuk? Baik. Walaupun pada asasnya rekod pencapaian kutipan kita bagi 3 bulan pertama ini berjumlah lebih kurang 7 bilion saya. Apa yang saya nampak di sini ialah dia masih tidak cukup lagi untuk offset kepada kedudukan harga minyak yang sekarang ini di bawah $50 bagi satu barrel. Jadi saya menjangkakan bahawa peningkatan daripada kutipan ini perlu dilaksanakan dengan lebih efisiensi. Kerana kalau kita melihat daripada sasaran 7 bilion bagi setiap suku tahun, ini bermaknanya pada kadar 21-22 bilion. Sedangkan kalau dilihat daripada segi perbelanjaan kerajaan, perbelanjaan pembangunan ataupun perbelanjaan operasi, kita dapati bahawa kerajaan memerlukan sekurang-kurangnya dalam 31 bilion untuk menampung bagi pengurangan harga minyak tersebut. Jadi pada saya cabaran yang dihadapi oleh kerajaan pada masa ini ialah bagaimana untuk mempertingkatkan lagi kutipan GST. Dan dalam masa yang sama juga kutipan GST ini adalah juga bergantung kepada consumerism. Maknanya selagi mana orang membeli barang, selagi itulah maka GST boleh dikutip, sama ada berasaskan produk ataupun perkhidmatan. Tetapi dalam keadaan ekonomi yang mencabar sekarang ini, dan kita boleh lihat di luar sana bahawa kebanyakan daripada pengusaha-pengusaha industri ataupun pekedai-pekedai rata-rata dalam
tempoh suku ketiga, suku keempat tahun ni mereka merungut. Penjualan agak perlahan, harga barang yang meningkat. Rasa berhati-hati di kalangan rakyat Malaysia, tidak mahu membelajarkan banyak wang kerana khuatir nanti harga barang lagi naik. Jadi jadi perkara-perkara isu-isu dan masalah-masalah ini telah memberi kesan kepada peniaga-peniaga dan akhirnya sudah tentu akan menjejas kekutipan GST tersebut. Jadi sebab itulah dalam keadaan ini dia perlu seimbangkan di antara kutipan GST tersebut dan juga menggalakkan rakyat Malaysia berbelanja. Kerana apa yang penting sekarang ni ialah seperti yang saya sebut, kutipan GST adalah sangat bergantung kepada sejauh mana tegarnya ataupun aktifnya konsumerisme di kalangan rakyat Malaysia. Tetapi kita cuba lihatlah trend daripada harga minyak tersebut dan apa yang saya nampak, kemungkinan harga minyak tidak akan turun lebih teruk daripada itu dan kita menjangkakan pada tahun hadapan dalam suku kedua mungkin berlaku peningkatan tapi tidak akan mencapai $100 per barrel kerana kebanyakan rata-rata menganggap mungkin akan mencapai maksimum pun dalam $80 per barrel dan seandainya itu berlaku maka sudah tentu ia boleh membantu kerajaan dalam bajet defisit ini untuk mengurangkan lagi kadar defisit tersebut. Menarik apabila Datuk menimbulkan ini, Dr. Muhammad, kerana item pertama yang menjadi sama ada kita sebut rungutan, keresahan atau keprihatinan rakyat adalah kos sara hidup. Dan ini berlatar belakangkan kenaikan oleh pelbagai sebab. Pertama, mereka menuding kepada GST. Kedua, kenaikan harga petrol. Yang ketiga adalah kepada peningkatan tol yang baru saja diumumkan. Dan kesemuanya ini berlaku dalam tempoh 2-3 bulan sebelum pembentangan bajet ini. Jadi kebijaksanaan apakah yang boleh diguna besok untuk pacify, untuk meredakan? Kerana item kos sara hidup itu keresahannya kalau ikut carta itu julatnya cukup jauh melewati kebimbangan-kebimbangan yang lain ini. Dan di waktu yang sama kita menyebut soal safety net, soal bottom 40. Mereka inilah sebenarnya yang paling terjejas apabila berlakunya inflasi. Jadi besok apa kebijaksanaan magic wand yang harus digunakan oleh Menteri Keuangan untuk meredakan keresahannya ini? Saya memang setuju dengan apa yang Datuk katakan tadi bahawa dan sebelum ini pun saya pernah bersembang dengan seorang eksekutif di Kuala Lumpur ini yang menekankan bahawa cost of living, taraf hidup di Kuala Lumpur ini terlalu tinggi dengan kenaikan tol, dengan kenaikan tarif elektriknya, dengan GST-nya, dengan apa-apa yang boleh menyebabkan kenaikan inflasi. Saya merasakan bahawa seperti yang Datuk kata tadi kan bahawa kutipan GST itu yang membuat perbezaan dari segi kecekapan. Sebab itu saya merasakan besok kalau insya-Allah kalau betul lah saya punya Tok Nujum pelalang saya ni saya rasa tidak akan ada penambahan zero kelapa kelapa labu labu untuk ni jerbu. Saya tidak rasa dia akan menambahkan lagi item zero GST item kerana antara sebabnya ada untuk mengurangkan kos cara untuk untuk mengutip GST itu. Jadi dengan adanya kutipan GST yang efisien nanti, mungkin akan mengambil masa 6 bulan, lepas 6 bulan lebih setahun, kita akan melihat pendapatan kerjaan akan bertambah. Dan saya merasakan mungkin ini merupakan satu blessing in disguise. Orang Putih kata kan, itu satu di mana mungkin bajet 2017 akan melihat penurunan cukai korporat. Saya tidak akan menjangkakan besok akan ada penurunan cukai korporat kerana bajet 2015 telah mengurangkan cukai korporat sebanyak 1%. Dan oleh kerana seperti Datuk kata tadi, GST ini merupakan satu orang kata buffer untuk kemerosotan harga minyak, iaitu merupakan ekspor utama antara ekspor negara kita. Saya merasakan bahawa GST ini apabila dia telah efisien, dia akan dapat mengurangkan cost dan menambahkan efisiensi. Contohnya, macam kita lihat sekarang yang seperti Datuk katakan tadi, rungutan daripada pengusaha-pengusaha di mana tak ada orang nak beli, kurang berbelanja, rasa tak
tak selamat nak berbelanja, itu dah merupakan satu fenomena yang dirancang saya rasa sebagai seorang ekonomi, di mana kalau kita lihat bank negara dengan kebijaksanaannya telah meningkatkan kadar interest sedikit sebelum April 1 hari bulan April itu, kerana menjangka benda-benda ini akan berlaku. Kan di mana kita melihat pengusaha-pengusaha yang tidak bertanggungjawab ini akan meningkatkan harga-harga barangan kerana untuk mengambil taking advantage ataupun mengambil kesempatan atas perubahan ini. Dan dengan itu pengguna akan merasakan bahawa baik simpan duit dalam bank daripada saya berbelanja, dan ini akan adjust ataupun memperbaiki equilibrium tu, satu kesesamaan di mana harga tu akan turun nanti secara natural. Ini maknanya peniaga-peniaga yang rakus ini akan merasakan bahawa baik saya kurangkan harga daripada saya meningkatkan harga, barang saya tak berjual. So jadi kita akan lihat kadar inflasi akan turun, dan situlah kita melihat bahawa secara natural equilibrium tu, economic equilibrium akan berlaku dalam masa mungkin 6 tahun ataupun ke first quarter of next year, saya rasa. So, saya bersetuju dengan pendapat doktor yang apabila menyebut tentang soal equilibrium itu tadi. Kerana yang saya dapatilah rungutan daripada pasaran, daripada pengguna, dan juga respon yang saya terima daripada peniaga-peniaga, saya mendapati bahawa saya ada sedikit pertikaian tentang bagaimana charge GST 6% dikenakan ke atas barangan. Kerana saya dapati setengah-setengah peniaga, saya tak kata semua, setengah-setengah peniaga mengambil jalan mudah, iaitu mengekalkan harga pasaran seperti sebelumnya, tapi menambah 6% kepada harga tersebut. Dan saya rasa itu tidak logik dan tidak berasas. Kerana sepatutnya harga jualan mereka patut diturunkan dengan menolak SST sebelum itu yang di-charge pada kadar 10%. Betul. Tetapi apa yang berlaku ialah SST itu tidak ditolak, tetapi ditambah 6%. Itu yang menyebabkan harga barang kita melengkat oleh peniaga-peniaga yang tidak bertanggungjawab ini. Jadi apa yang berlaku akhirnya kepada pengguna, kepada pembeli, kerana mereka terpaksa membayar 16% daripada harga yang sepatutnya mereka bayar itu sebanyak 6%. Dan ini berlaku kerana kita mungkin tidak mempunyai satu data yang besar, maklumat yang tepat tentang berapa kadar harga barangan itu sepatutnya dijual tanpa cukai. Dan ini telah menimbulkan keresahan di kalangan pengguna kerana mereka terpaksa membayar lebih. Jadi soalnya sekarang ni, apabila itu berlaku, maka rakyat akan menyalahkan kerajaan. Kerana mereka kata, pasal GST inilah harga ni barang ni naik. Pasal GST inilah maka semua kena bayar 6%. Sedangkan hakikatnya mereka patut menurunkan daripada 10% tu kepada 6%, maka rakyat untung 4%. Jadi inilah antara isu yang perlu dilihat dari segi efisiensi kutipan itu. Saya tambah sikit boleh tak? Saya lihat kita merasakan apabila kita berfikir secara rasional lah, kita fikir secara rasional, kita fikir pasal dari segi kepentingan negara, kita letakkan kepentingan negara utama. Contoh, kalau seorang peniaga contohnya mengambil untung 30%, kita sebagai pembeli kita tak kisah. Bayangkan kalau kerajaan cuma mengecaskan 6%, yang mana 24% kurang daripada apa yang dicas oleh peniaga tadi. Yang mana itu untuk rakyat? Untuk rakyat, untuk negara, untuk anak-anak kita nanti. Menjadi satu isu besar. Jadi polemik, jadi dipolitikkan. Bayangkan kalau dengan adanya kutipan yang cekap dengan itu akan balik kepada masyarakat balik. Jadi saya rasa ini adalah satu fenomena yang temporary ataupun yang sementara saja, dan saya rasa mungkin selepas first quarter tahun depan kita akan melihat rakyat dapat menerima. Tadi dalam taksi pun saya datang sini tadi, saya berbincang dengan taksi driver tu, dia kata, apa ni GST? Saya cakap dia, ini adalah untuk kepentingan negara dan kita adalah sama-sama sebagai rakyat kita menyumbang balik. Seperti kita lihat harga minyak jatuh sekarang, dengan adanya GST dapatlah sedikit sebanyak membantu kerajaan untuk membiayai kos-kos seperti sekolah, hospital. Bukannya untuk personal, bukannya untuk siapa, ini adalah untuk rakyat sebenarnya. Itulah pandangan saya, Tuan Syed. Saya tertarik apabila kedua-dua bercakap soal efisiensi, kecakapan. Dan kita tahu kita ada masalah dalam Malaysia ni, setiap kali kita berdebat soal ini, isunya adalah isu pelaksanaan. Dasar bagus, pelaksanaan bermasalah.
kita bercakap soal kecekapan pasaran ya. Dan kita bercakap soal bajet. Kepada marhain seperti saya, apabila kita melihat bajet, kita ingin melihat bagaimana bajet ini membantu mempercekap pasaran. Dan kita tahu ada sesetengah pelaksanaan itu boleh dipercekapkan dengan sekian. Contoh, okey, kita terlalu apologetik, kita kata resah kepada B40, justru barang-barang tertentu kita zero rate ataupun tiada cukai ataupun disifarkan. Sedangkan adalah lebih cekap jika GST itu diturunkan dan dikenakan pada semua. Itu akan memberikan offsetting yang lebih cekap. Itu satu contoh daripada beberapa kaedah mempercekapkan lagi. Tuan-tuan berdua adalah merupakan orang yang ada yang tahu-tahu tentang sektor ini. Di mana lagi dasar itu yang sebenarnya boleh dipercekapkan, yang harus dipercekapkan besok? Saya fikir satu perkara yang perlu diperjelaskan di sini adalah bagaimana mengurangkan kekeliruan. Saya bercakap begini kerana kita dapat melihat bahawa kita cuba hendak merasionalisasikan cukai bersama dengan insentif dan subsidi berdasarkan daripada kedudukan masyarakat, golongan pendapatan rendah, pendapatan sederhana dan sebagainya. Tetapi kalau sekiranya itu berlaku, kerana kita mengenakan cukai itu kepada produk dan perkhidmatan yang dinikmati oleh kedua-dua belah pihak. Sebagai contoh, minyak, kereta, ya, harga-harga barang makanan dan sebagainya. Jadi, kedua-dua pendapatan ini, sama ada pendapatan sederhana ataupun pendapatan rendah, menikmati produk dan perkhidmatan yang sama. Tetapi kalau kita cuba membandingkan, okey, untuk pendapatan rendah, kita kurangkan, bagi insentif, ada subsidi. Pendapatan sederhana ke atas, kita ada insentif, ada cukai. Jadi ini kekeliruan. Kerana apabila nak melaksanakan itu, dia akan mendatangkan satu kekeliruan daripada segi kedai-kedai, peniaga-peniaga dan juga daripada segi penguasaan. Bagaimana nak membuktikan mereka ini berpendapatan rendah ataupun berpendapatan sederhana. Jadi dalam konteks inilah saya rasa ini cabaran kita. Dari satu segi cadangan Tuan Syed untuk kita mengurangkan cukai GST tapi dikenakan kepada semua golongan, satu cadangan yang menarik. Tetapi kalau kita lihat di United Kingdom sebagai contoh, ya, United Kingdom sebagai contoh, dia akan begitu, tetapi dia lain sedikit. Lain sedikit maksudnya sebagai contoh, barangan kanak-kanak, barangan wanita yang mengandung contohnya, ataupun barangan bayi, tidak ada GST. Senang. Semua golongan pendapatan sederhana menikmati, golongan pendapatan rendah menikmati. Kerana percukaian GST ataupun VAT yang mereka kenakan adalah berasas kepada produk apa yang digunakan. Kalau produk itu adalah makanan, kalau produk itu adalah barangan bayi, kalau produk itu adalah untuk wanita yang mengandung sebagai contoh, jadi tidak dikenakan VAT. Dalam konteks ini, itu lebih mudah. Jadi sesiapa beli, sama ada pendapatan rendah ke pendapatan sederhana, jadi dia senang nak dijana dan senang nak dikawal. Dan yang keduanya, Syed, kalau kita melihat daripada segi pelaksanaan kutipan GST ini, kita mendengar rungutan dalam surat khabar baru-baru ini menyatakan bahawa terdapat segelintir persatuan peniaga yang berasa tidak puas hati kerana kredit, ya, pindahan kredit GST kepada peniaga itu lambat. Ya, sepatutnya mereka boleh selesaikan dalam satu tempoh ditetapkan, tetapi kredit ini telah diberikan kepada mereka agak lambat. Jadi bila lambat, memberi kesan terhadap aliran tunai mereka. Dan akhirnya mereka tidak ada pilihan, terus mengenakan charge yang tinggi kepada pembeli. Ini masalah yang dihadapi. Bagaimanakah? Jadi dalam konteks inilah saya bersetuju dengan pendapat setengah-setengah pihak bahawa kemungkinan ada keperluan untuk kita mengkorporatkan lembaga hasil dalam negeri ataupun jabatan kasar ataupun mereka yang dipertanggungjawabkan untuk mengutip GST ini dikorporatkan supaya menjadi satu badan agensi yang lebih efisiensi yang dapat mentadbir kutipan ini dengan lebih baik. Doktor, kecekapan di dalam pelaksanaan, apa lagi yang harus kita cekapkan? Sebab ada banyak contoh laporan audit. Ini lelah kita bicara setiap tahun ini. Itu adalah penjimatan di situ saja. Kalau kita boleh tangan, ya, ada menteri yang menjawab kepada saya, dia mengatakan saya harus faham sama ada ia merupakan satu bentuk korupsi ataupun mismanagement. Tetapi kalau mismanagement bertahun-tahun dan tidak ada improvement, apa ertinya ini kepada ekonomi kita? Bagaimana itu harus ditangani dalam pembentangan bajet besok? Saya mohon doktor menghuraikan selepas kita berehat seketika.
Okey, kita bertanya soalan-soalan berkait dengan pra-bajet. Bagaimana bajet ini harus difahami dalam memperkasa ekonomi negara bersama Datuk Dr. Kamarul Rashdan Haji Saleh dan Dr. Muhammad Abdullah Zaidil. Saya harus memberikan sedikit ruang 0322829062. Beberapa soalan yang mungkin ditimbulkan di Facebook, di Twitter, kita akan cuba mengangkatnya. Dan tuan-tuan juga boleh manfaatkan talian yang saya umumkan tadi, 0322829062. Semua upbeat, semua ternanti-nanti, semua berasa teruja dengan pembentangan bajet besok. Dan apa yang harus kita fahami berkait dengan bajet ini telah pun kita tanya soalan-soalan asasnya di peringkat awal. Saya gantung satu soalan kepada Dr. Muhammad Abdullah berkait dengan kecekapan ini. Kerana kedua-dua panel bercakap soal kecekapan. Tetapi di sana-sini sebenarnya kita boleh menunjuk. Di sini tak cekap, di sini tak cekap, di sini tak cekap. Dan harus dicekapkan. Agak mudah orang kata, oh senanglah Said bertanya, menjawab. Tapi melakukannya lebih. Tapi rakyat mendambakan jawapan. Itu realitinya. Dan dalam beberapa insiden contoh yang saya bawakan itu tadi, kalau instrumennya bajet, apa yang boleh dilakukan besok untuk memastikan kecekapan pengurusan itu bertambah baik, Dr. Muhammad? Terima kasih ya, Said. Itu satu soalan yang betul mencabar tu soalan tu saya rasa. Dan bagi pandangan saya, asas kelemahan yang kita ada sekarang seperti yang Datuk kata tadi, we are very apologetic, kita ni selalu menjaga hati, kan. Jadi saya melihat bahawa asas kelemahan dengan kecekapan ini adalah balik kepada sikap. So dari segi sikap peniaga-peniaga tersebut, tidak kira macam mana sistem yang kita ada, kalau sikap kejujuran dan keikhlasan peniaga itu untuk berniaga secara etika tidak akan berlaku. Jadi untuk bajet ini saya ingin mencadangkan, saya merasakan bahawa enforcement, peruntukan khas diberi kepada pihak enforcement. Contohnya saya cerita sedikit pengalaman di Sarawak. Yang amat berhormat Ketua Menteri kita, Tan Sri Datuk Adnan Satim, dia sangat prihatin dengan ketirisan pembalakan di Sarawak. Dan dia dapati bahawa banyak ketirisan kerana sikap yang tidak beretika pengusaha-pengusaha kayu balak ini di Sarawak, iaitu menjual secara transfer pricing, menjual secara illegal semua tu. Kerana itu dia lihat dari segi sikap. Apa yang dia buat, apa yang Amat Berhormat buat, dia pertingkatkan enforcement. Dia memperkenalkan langkah-langkah sampai memberi senjata api kepada pegawai-pegawai untuk membuat raiding atau membuat masuk ke hutan. Sebelum ini tidak ada senjata. Sebelum ini tidak ada kuasa dibagi kepada mereka. Jadi mereka pun nak bertindak pun tak ada kuasa. Jadi saya rasa inilah peluang untuk kita dalam bajet 2016 ni dibentukkan khas untuk dari segi enforcement tu. Kerana peniaga-peniaga ini kalau dibiarkan tanpa penguatkuasaan, mereka akan merasakan apa yang mereka buat tidak menjadi satu masalah. Tapi yang sebenarnya itu dah akar umbi di sana. Macam kita lihat di negara-negara maju sekarang, berjayanya pelaksanaan GST ataupun bentuk-bentuk polisi kerajaan adalah kerana sikap penduduk masyarakat mereka yang berdisiplin. Jadi macam contoh di Indonesia, saya pernah pergi di Indonesia dekat Sarawak tu, kalau datang pergilah ke Serikin dan terus ke Pontianak. Bukan saya nak mempromosi Indonesia, tapi apa yang saya lihat, mereka pun sebenarnya mengalami masalah juga pelaksanaan GST mereka atau VAT mereka. Jadi saya melihat satu persamaan di sini adalah dari segi enforcement. Kalau enforcement kita tegas dan diberi kuasa dan diberi peruntukan khas untuk mereka meredah ataupun peniaga-peniaga ini, mereka akan menjadi takut dan akan berdisiplin. Itulah saya rasa penambahbaikan yang perlu untuk meningkatkan berkesanan pelaksanaan GST ataupun mana-mana undang-undang lain. Ya, Cik Bahari di talian, kita berikan laluan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Saya Bahari Bujal daripada Negeri Sembilan. Cik Bahari, Negeri Sembilan. Silakan, ringkas dan padat. Ya, saya pesara tentera. Tahun 2000 saya bersara. Yep. Jadi saya nak tanyalah berkenaan pencen pesara 2004 ke bawah. Yep.
terlalu jauh dengan 2004 ke atas. Okey. Jadi saya dalam tentera 20 tahun, dalam awam kerja-kerjaan sebelum masuk tentera 2 tahun. Jadi pension saya terlalu kurang. Jadi minta Datuk Seri Najib bekas Menteri Pertahanan mengambil pandangan serius lah. Kerana Pak, kami terlalu kurang sangat 2004 ke bawah perkara ni mendapat imbuhan pension. Okey. Itu saja. Baik, terima kasih Encik Bahari. Saya kira persoalan ini spesifik untuk ditangani oleh agensi tertentu. Kalau Encik Bahari belum meletak telefon, saya mohon memberikan mungkin email supaya kita boleh menyalurkan soalan Encik Bahari itu kepada agensi yang berkenaan untuk menjawabnya secara spesifik. Kerana kedua-dua panel yang kami bawakan pada malam ini mungkin tidak punya cukup tangannya tidak sampai ke situ kan. Ke Datuk tahu? Kalau Datuk tahu, kuasa saya tak cukup melebar. Itulah itu. Dia dah masuk encroach dalam agensi lain kan. Tapi walau bagaimanapun saya kira ini adalah wahananya untuk kita tangani keresahan rakyat. Jadi kami tidak mahu diskaun, kita tidak mahu menolak apa pun yang disuarakan oleh penonton. Jadi boleh kalau belum meletakkan telefon dan kalau sudah meletakkan telefon masih boleh email kepada saya boleh majukan saidmunawar@yahoo.com. Ejaan nama saya SAYED. Munawar ya, satu perkataan. Emailkan kepada saya persoalan itu dan insya-Allah kita majukan kepada pihak yang terbaik. Janji kami adalah kami ingin mengangkat suara rakyat. Betul. Relevan atau tidak kita salurkan kepada agensi yang sepatutnya. Terima kasih kepada Encik Bahari. Berbalik kepada soalan yang kita ada beberapa minit berbaki ni. Datuk, Datuk ni cakap bab rumah ni ya. Jadi tadi kita kata ini tahun pertama untuk RMK 11 kan? 11 ya betul. Kita melihat ada sedikit bukan sedikit, saya kira cabarannya sangat besar untuk memenuhi sasaran RMK 11 kerana janji penyediaan rumah cukup besar dalam keadaan kita gagal untuk mencapai sasaran itu 2010. Jadi ini adalah merupakan bajet yang sepatutnya membawa building block RMK 10 ke dalam RMK 11. Bagaimana kita mampu untuk menjanjikan penyediaan rumah harga yang sesuai ini dalam keadaan kita gagal dalam RMK 10 dan janji kita besar sekali ganda. Apa dia punya catalyst dia yang memberikan logik kepada sasaran itu? Kita sedia maklum bahawa permintaan terhadap rumah mampu milik masih tak henti. Rakyat masih berbicara lagi tentang soal permintaan rumah mampu milik ini walaupun dalam keadaan di mana kerajaan juga sentiasa berusaha untuk memenuhi permintaan tersebut. Cabaran yang saya hadapi di sini terletak kepada 3 perkara, iaitu pertamanya ialah kapasiti kita. Sejauh manakah kapasiti kita boleh menyampaikan di mana yang kita sasarkan. Dan saya berpendapat ketika ini bukan kita tidak ada kapasiti, tetapi kapasiti kita belum dimaksimalkan pada tahap yang sepatutnya. Apa masalah sebenar dia, Datuk? Saya fikir banyak bergantung kepada 2 perkara, iaitu pertamanya daripada segi kewangan lah. Kerana apabila kita nak membicarakan tentang soal membina rumah ni bukan ala-ala modal yang perlu kita laburkan dalam pembinaan rumah. Dan yang keduanya ialah berkenaan dengan masalah tanah. Kerana kita tahu bahawa pasaran harga tanah sangat meningkat sejak 2-3 tahun kebelakangan ini. Jadi walaupun kerajaan telah pun melalui agensi-agensi cuba untuk melakukan inovasi dalam sistem pembinaan rumah seperti menggunakan sistem IBS dan cuba menyiapkan rumah dalam satu tempoh yang cepat dan termasuk juga kita mendapat kerjasama erat daripada majlis kerajaan tempatan yang memendekkan tempoh kelulusan untuk pembinaan rumah tersebut. Namun saya fikir pada ketika ini kerancakan itu sudah ada. Kerancakan itu, impaknya itu sudah ada sedikit demi sedikit. Saya berpendapat juga bahawa dalam keadaan ekonomi semasa pada masa ini dan juga cabaran untuk pihak pemaju menjual rumah kerana terdapat pengurangan daripada segi pelaburan asing ke dalam pembelian hartanah, kemungkinan dalam bajet 2016 ini juga kerajaan mungkin akan mempertimbangkan semula untuk memberikan sedikit kelonggaran kepada pelabur asing bagi memiliki rumah di dalam negara ini sebagai merancangkan industri perumahan negara. Tetapi dalam masa yang sama permintaan domestik khususnya dari segi rumah mampu milik kepada golongan belia masih tetap menjadi keutamaan oleh pihak kerajaan. Dan saya yakin bajet 2016 besok pun
akan memfokuskan insentif Yep. dan juga subsidi bagi pembinaan lebih banyak rumah mampu milik. Yang ketiganya ialah cabaran daripada segi pelaksanaan. Kerana kita mempunyai banyak agensi yang terlibat di dalam pelaksanaan pembinaan rumah-rumah mampu milik ini. Dan apa yang kerajaan kena lihat sekarang ni ialah bagaimanakah nak mempersatukan agensi-agensi ini supaya timbul satu united effort yang sebenarnya dalam kerangka rumah mampu milik ini yang dapat menjawab keperluan rakyat pada masa ini, khususnya di dalam bandar. Dan saya berharap dengan wujudnya satu unifying effort, sama ada melalui Suruhanjaya ke atau melalui Perbadanan ke dan sebagainya, maka dianya akan lebih memfokus untuk menyampaikan rumah. Sekarang kita dapat lihat ada agensi ni nak buat rumah belia, ada agensi ni nak buat rumah untuk orang miskin, ada agensi nak buat rumah mampu milik. Jadi saya fikir perlu ada unifying effort supaya mereka lebih memfokus penyampaian rumah kepada golongan ini. Sebenarnya bukan tidak ada rumah-rumah yang kita tawarkan, Tuan Syed. Sebagai contoh, pada tahun lepas, 2014, saya difahamkan bahawa agensi seperti Prima telah pun menyiapkan lebih kurang dalam 100,000 lebih rumah. SPMB pun sudah menyiapkan lebih kurang dalam 20-30,000 unit rumah. Jadi ada tu. Soalan saya tadi, Datuk. Dalam keadaan kita gagal memenuhi sasaran perumahan ini dalam RMK 10 dan kita meletakkan sasaran hampir sekali ganda dalam RMK 11. Apa yang berubah yang membolehkan kita mampu untuk membuat itu dalam RMK 11? Nanti Datuk jawab. Kita terima Encik Khairuddin dari Selangor ingin bertanyakan soalan. Silakan. Halo Encik Khairuddin. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo Cik Syed. Ya, silakan. Ringkas dan padat Encik Khairuddin. Saya dari Sungai Besar Selangor ya. Ya. Saya ringkas tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Kamaruzaman. Ya, Datuk Kamarul Rashdan, ya. Orang pengguna dan peniaga takut nak berbelanja ya. Disebabkan oleh kos sara hidup. Saya terus kepada kos sara hidup ya. Kos sara hidup dengan apa pendapatan kita, golongan rendah dan golongan sederhana. Saya khusus kepada itu. Contoh dalam minggu lepas saya baca surat khabar ya. Ekoran daripada kenaikan tol ya, harga tol. Saya baca surat khabar tu kos sara hidup pengguna di Lembah Kelang meningkat hingga RM330 sebulan. Jadi kalau kita bandingkan dengan pendapatan kita, adakah pendapatan kita meningkat RM330 sebulan? Itu satu contoh. Satu contoh lagi, BRIM. Kita dapat 900 tahun, tak sampai 100 per sebulan. Jadi adakah pendapat kita kos sara hidup kita sudah tentu lebih daripada 100 sebulan. Jadi saya mohon pihak yang berkuasa untuk mengkaji jurang daripada kenaikan kos sara hidup seperti kenaikan tol dan berbagai-bagai dan pendapatan kita, kenaikan pendapatan kita. Itu saja pandangan saya. Saya harap pihak yang berwajib akan tengoklah dalam perkara ini. Terima kasih Encik Khairuddin. Saya ingin menyambut komen keprihatinan Encik Khairuddin ini. Mungkin saya anggap beliau memberikan kenyataan berdasarkan sebagai rakyat ya. Saya ada seorang ekonomis bersama dengan saya. Ada juga komen walaupun rakyat mendambakan BRIM ya kerana sudah terbiasa menerima. Tetapi di sisi lain para ekonomis mengatakan BRIM bukanlah suatu wahana yang efisien untuk menangani keperluan B40 ini. Jadi ia sangat politikal sifatnya kerana populis. Tetapi di waktu yang sama ia merupakan satu herotan ekonomi yang sangat sukar untuk meletakkan kembali jajaran ekonomi kita dalam landasan yang betul. Saya mungkin antara ekonomis yang berbeza pendapat daripada ekonomis yang saudara Said katakan tadi. Bagi pandangan saya, BRIM itu bukan untuk mengatasi masalah kemiskinan atau masalah ekonomi, masalah individu. Ia merupakan satu approach ataupun satu tindakan yang diambil oleh kerajaan untuk untuk menjana ekonomi sebenarnya. Dengan menerima RM1,000 satu tahun itu tidak akan menjadi seorang itu kaya. Bagi yang di bawah 40% ke bawah tu yang menerima BRIM tu, mereka menerima duit tu tidak mungkin mereka jadi kaya, tapi mereka akan membelanjakan duit tu. Apabila mereka membelanjakan duit RM1,000 itu, dia akan menjana ekonomi dari segi domestic driven ekonomi. Kita akan berbelanja. Biasanya orang kategori itu dia tidak akan menyimpan. Kebanyakan duit itu dia akan belanja. Itu sebenarnya tujuan. Di samping Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita mengatakan ia merupakan satu safety net. Ya ada satu general aspect, yes, safety net. Tapi dari segi ekonomi dia actually setiap yang menerima itu akan membelanjakan.
Jadi harus kita perbetulkan bahawa BRIM ini bukan satu kaedah untuk meningkatkan pendapatan kita ataupun untuk menyenangkan hidup masa depan anak-anak kita. Tidak. Adalah untuk dibelanjakan dan masa itu dijanakan ekonomi. Kalau kita ingat balik sejarah, pengenalan GST, pengenalan BRIM itu adalah di tahap di mana ekonomi dunia masa itu mengalami kerosotan. Dan Malaysia tidak boleh mengharapkan pendapatan dari mengekspor kerana masa itu ekspor kita akan berkurangan, termasuk masa itu ekonomi Amerika merudum. Jadi pengenalan GST ini adalah tu memperkenalkan satu pengenalan kepada towards domestic driven economy. So itu saja. We cannot kita tak boleh meletakkan terlalu tinggi harapan dengan BRIM itu. Tapi jadi saya memohon juga kalau boleh ahli-ahli orang yang politik tu jangan mempolitikkan isu ini. BRIM satu Malaysia ini adalah merupakan satu untuk rakyat. Tidak ada salahnya menerima. Kalau yang betul-betul layak menerima. Jadi saya merasakan itu. Saya ada sedikit reservation soal orang politik jangan mempolitikkan kerana tugas ahli politik adalah untuk mempolitikkan semua benda. Itulah kita sebagai ahli akademik. Jadi saya kira mereka tidak akan berhenti kerana itulah profession mereka. Kita boleh minta tapi saya yakin mereka tidak akan dengar permintaan itu. Datuk Rashidi Ani, kos tanah bukan alasan sebenar. Keuntungan kontraktor yang meningkatkan harga rumah itu sebenarnya, dan dia mungkin menjawab kepada apa Datuk. Semua satu Datuk Rashidi sebut satu perkara, kita ada hanya 30 saat saja. Malaysia juga adalah merupakan antara negara di dunia yang sektor hartanahnya terlalu mahal per kapita. Bagaimana ini boleh dibetulkan? 30 saat dalam bajet. Rasionalkan balik harga tersebut melalui permintaan domestik. Kerana kalau kita lihat permintaan pelabur asing sebelum ini yang melabur dengan ketara dalam negara kita dalam 5 tahun yang kebelakang telah memberi kesan terhadap pasaran tanah. Jadi dengan itu apabila kerajaan memperketatkan dasar pelaburan asing dalam pembelian hartanah, maka dengan meningkatkan pelaburan domestik, insya-Allah kita boleh merasionalkan kembali harga tanah kita. Okey. Untuk besok Datuk akan melihat sektor mana hartanah agaknya? Saya fikir hartanah juga tetap itu kira tetap menjadi populariti lah permintaan. Doktor, kita tak sempat memperpanjangkan elemen Sabah Sarawak pembangunan ekonomi. Kalau ada masa lebih panjang pastinya menarik untuk kita buat suluhan di situ ya. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Dr. Kamarul Rashidun Saleh dan juga Dr. Muhammad Abdullah Zaidil. Jangan serik dengan saya, kita datang lagi untuk kita mencerdaskan pemikiran bangsa berkait dengan pembentangan bajet besok. Jangan lupa ikuti secara langsung kami bawakan bermula pukul 3 petang untuk kita sama-sama mempertingkat kefahaman daya taakul kita bila memahami realiti ekonomi yang kita hadapi sekarang berlatar belakangkan pembentangan bajet 2016. Terima kasih kerana perhatian yang anda berikan. Assalamualaikum, salam muhibah. Jumpa besok insya-Allah.